Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik-makcik yang bijak pandai. Saya Presiden Bola Sepak tidak terlibat dengan mana-mana pasukan. Pertama sekali, isu topik utama, PKR dalaman dalam bahaya. Jawatan nombor 2, Timbalan Presiden PKR Rafiz Ramli tergugat. Kepada para penyokong Rafiz Ramli, tarik nafas panjang-panjang. Relax, jangan fikir gopo-gapas nanti sakit jantung. Tak pasal-pasal pergi hospital. Relax, tenangkan otak. Ini adalah lumrah politik. Politik sekejap ada. Politik duit ada. Politik hari ini datang, esok lusa tak ada. Itu biasa apa kakak? Sebab itu saya tidak jauh politik. Saya sudah tahu politik itu ada kejam. Hari ini datang bawa makanan, nak pilihan raya, esok lusa tak ada. Itu lumrah. Tak kata ke siapa-siapa, tapi itu lumrah. Jadi kepada para penyokong Rafiz Ramli, jangan marah pada saya. Saya penganalisis. Anda patut berbangga dengan saya sebagai anak muda kerana berani membuat video ini. Kerana saya YouTuber di era baru ini. Saya sebagai kingmaker bermurah hati, bagaikan saja menggerakkan catur, mengarahkan. Okey, jalan ke tugas anda. Assalamualaikum. Nantikan seterusnya. Debaran. Bye-bye.